sebenar. Kak Tipah sampai hati Kak Tipah. Hari itu kenduri anak saya kahwin, Kak Tipah tak datang pun. Aku datang kenduri kau Leha. Bukan nama sebenar juga. Aku datang kenduri anak kau kahwin. Dah sampai kat pintu gerbang Samak Pengantin Baru tu. Aku dah sampai dari situ yang ada bunga-bunga kuning merah. Akak datang. Datang dah sampai situ, dapat panggilan tu akak pusing balik. Lah, kenapa panggilan kecemasan? Faham akak? Itulah tu. Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula? Yang nombor 2 Nia lah yang jaga Yang beranak dia, aku yang jaga. Bertungku berpantang makan semua aku jaga. Tu tanda nak kiamat tu tuan-tuan. Macam tu lah kan. Susah nak dapat tu kan. Tapi boleh jadi kan. Nampak cara orang perempuan golak tu ada harapan lah kan. Tapi memang ya. Tapi kadang kita bersangka-sangka, kita jangan. Kemudian bila bagi salam, jangan tepat saya kata tadi. Sebab kadang-kadang tiba-tiba dia buka